Cuba tengok. Ini kita mungkin dah masuk ke kawasan persempadanan Sepang. Jadi ada dua pihak yang perlu beri perhatian. Satu dari pihak Putrajaya, manakala satu lagi daripada pihak Sepang. Jadi ini dah mula kita nak masuk ke kawasan Sepang. Tengok, semua lampu jalan kawasan ini tidak berfungsi. Okey, ni jalan utama, jalan besar daripada Cyberjaya atau daripada PICC tadi menghala ke Kuala Lumpur, Kajang, Putrajaya. Dan keadaan kalau kita tengok di sini gelap. Sebelah kiri, laluan sebelah kiri, lampu-lampu sebelah kiri ini semuanya tidak berfungsi. Dan ada di antara tiang yang dah tumbang. Ini juga perlu dilihat, ada tanda JKR Sepang. Ini jalan menghala ke Dengkil, Kuala Lumpur, Cyberjaya. Okey, di hadapan dah mula kita nampak keadaannya yang gelap. Okey, sambung lagi keadaan di sini. Cuba lihat, dah dia mula gelap kembali. Gelap jalan dia, dah gelap. Ini juga boleh menyebabkan kemalangan. Nampak ada penghadang ke depan dan kereta yang lalu barangkali kalau dia tak biasa boleh memudaratkan. Ini gelap. Ini kawasan Sepang. Dan kita masih lagi nampak gelap. Jauh perjalanan dia yang gelap, berbahaya kepada pemandu. Sesungguhnya pemandu kenderaan atau pemilik kenderaan membayar cukai jalan dan mereka juga harus mendapat perkhidmatan cahaya yang baik ketika melalui jalan ini.